Okay, hai. Okay, hai Mudun. So hari ni, hai Mudun. So hari ni hari pertama bermulanya siri Balloon Kelas Online Fiza secara percuma hanya di YouTube channel Fiza. So Fiza dah lama tak update YouTube. Memang perancangan tu sebenarnya hari-hari nak buat video YouTube sebab kalau dekat Fiza banyak aktif dekat TikTok, tapi TikTok ada limitation. So macam korang tahu TikTok kita kena buat short video. Lagi memang diorang lebih specialize dekat short video lah. Kalau dekat YouTube lebih, kita boleh post lebih panjang and lebih detail. So ini hadiah Fiza untuk korang semua yang minat nak buat balloon decoration macam Fiza. Fiza akan cerita semua asalkan korang subscribe, like, comment, share, support Fiza dekat YouTube, okay? So sebelum Fiza memulakan kelas, I need a bit of colour on my lips. Korang sabar jap So Fiza, first video ni untuk korang yang nak tahu perjalanan hidup Fiza, liku-liku Fiza sebagai seorang party decorator lah, event planner. Fiza tak suka sangat panggil yang Fiza ni event planner sebab pada Fiza macam event planner tu lebih kepada kita yang plan the event. Walhal sebenarnya kita hanyalah seorang party decorator, betul tak? Sebab kita datang untuk dekor backdrop party dia, bukannya kita plan event dia. Tak tahu, that's just my personal opinion lah. Okay, Fiza start berkecimpung dalam arena ni bermula tahun 2017, which is 2017 atau 2018, rasanya 2018. Tapi 2017 tu dah berjinak-jinak lah. Fiza sambil kerja, Fiza dulu kerja di sebuah syarikat di Cyberjaya, and then cycle kerja Fiza shift pagi dan shift malam. So Fiza banyak day off, and then even Fiza suka cari benda. Fiza sejenis orang yang kalau nak sesuatu tu lebih suka gali daripada meng-hire orang. Tapi sebenarnya yang siapa yang meng-hire orang tu bagus lah sebab dia bagi income kat Fiza. Tapi Fiza memang dari dulu sejenis orang yang tak suka hire tapi suka try buat sendiri. So kalau korang nak tengok Fiza punya dekor pertama, which is masa first birthday merangkap akikah anak Fiza yang pertama, yang sekarang ni dah umur 8 tahun. Masa tu umur dia akikah first birthday lah. Sekarang kan memang ramai orang buat combine first birthday dan akikah, macam tu dah dulu. So Fiza memang banyak tengok orang jual dekat Shopee, orang jual pack yang balloon yang dah siap pack. Lepas tu ada balloon string, ada panjang, dia clear, lepas tu ada lubang-lubang, kita tiup, lepas tu kita sangkutkan tu. Okay, dulu Fiza pun guna. Itu benda pertama yang Fiza guna. Sebenarnya sebelum Fiza buat decoration ni, Fiza lebih kepada buat helium balloon, helium bobo balloon. Yang itu Fiza tak pakai bobo, itu Fiza pakai tea balloon. Ni tea balloon. Tea balloon tu balloon aqua, kadang-kadang orang panggil balloon aqua atau tea balloon. Dia macam bobo tapi bobo dia sangat tebal. Yang tea balloon dengan aqua balloon ni dia mahal sikit tapi dia nipis, and then bila korang injectkan helium gas, dia akan terbang dengan jayanya. Compared to bobo balloon, ramai orang cakap yang kena lebih helium lah, apa macam tu. Betul, ada trick and tips dia untuk nak bagi dia terbang lah. Sebab balloon bobo yang from China tu dia agak tebal.
Lepas tu letak yang tu. Nanti Fiza letak gambar apa benda yang Fiza dulu start buat sebelum Fiza buat balloon galan, balloon decoration untuk birthday, panel apa semua, okay? So Fiza start situ. Lepas tu masa anak Fiza punya first birthday, Fiza try buat. Korang patut tengok hasil pertama Fiza. Fiza tunjuk. Korang cari gambar kat tepi ni, Fiza akan letak. So masa start daripada tu, Fiza macam hairan. Kenapa balloon Fiza yang Fiza buat ni, padahal cara dia sama dah. Tak sama dengan apa yang diwar-warkan dekat macam contoh Fiza beli kat Shopee. Macam contoh Fiza beli kat Shopee. Kenapa gambar dia tak dapat sama dengan apa yang Fiza buat ni? Apa salah Fiza? Betul ke brand dia? Betul ke ni? So start daripada point tu, Fiza banyak duit gaji Fiza lebih banyak Fiza spend untuk mengeksperimen benda-benda ni. Tak ada orang bagi tahu, tak ada cikgu lagi masa tu. Sebab cikgu Fiza banyak from YouTube channel lah, orang putih punya, overseas punya. Tapi korang kena faham yang diorang punya supplier lain dengan Malaysia punya supplier. So Fiza gali dan gali Fiza punya brand Artex, Sempertex. Sempertex tu Fiza belajar dari YouTuber yang ajar balloon galan tu lah, sebab diorang pun pakai Sempertex. And then dekat Malaysia Fiza jumpa supplier balloon Sempertex, tapi macam kalau yang tahu-tahulah benda ni mahal gila. Mahal gila. Tapi Fiza sanggup spend sebab masa tu memang tak ada resources lain. So Fiza guna Sempertex bla 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 bla, dapat klien. Fiza punya rezeki lah, sebab ada dulu tahun bila Fiza tak ingat, ada event planner. Ni betul event planner sebab dia plan the event, lepas tu dia sub dekat florist, sub dekat catering, lepas tu sub dekat balloon decorator, which is Fiza. Event planner ni nama dia Angel. Sekarang dia dah tak buat dah, dia dah buat kerja lain. So Angel ni is a Chinese girl lah. And then macam kita semua tahu, kalau Chinese ni kita tak main race tapi this is based on my experience. Chinese punya client setakat yang Fiza buat bisnes ni, diorang memang willing to pay dengan harga yang besar. Sebab tak tahu, this is just my personal opinion, diorang struggle cari duit. Maksudnya diorang kalau cari duit memang cari duit betul-betul, and then bila kerja betul-betul, and then bila party betul-betul. Diorang spend quite big amount lah untuk decoration apa benda party ni. So sebabkan tu Fiza boleh eksperimen macam-macam jenis design sebab bajet diorang besar. So Angel tu approach Fiza untuk buat ni buat tu. Even paling besar setakat ni dengan Angel tu dekat W Hotel. Macam korang tahu W Hotel tu hotel mahal Lepas tu kita orang buat decoration dekat suite room dia yang ada swimming pool untuk bilik tu sahaja. Nanti Fiza tunjuk gambar. Tak adalah cantik mana, tapi masa tu Fiza dah bangga sangat lah. Ini memang guna fully Sempertex. So harga kos Fiza memang tinggi lah. So korang sebenarnya nak terus cantik, buat perfect tu tak mungkin akan terjadi. Korang kena eksperimen. Kalau korang ada bajet lebih, korang boleh pergi kelas-kelas yang sekarang dekat Malaysia ni dah banyak. Kalau korang masuk kelas ni, korang terus masuk shortcut lah. Maksudnya korang tak payah nak eksperimen brand balloon, eksperimen beli mana murah, sebab cikgu-cikgu ni akan expose semua benda. Supaya Fiza tahulah, sebab Fiza pun sama lah. Sebab student dah spend duit untuk kelas kita, kita kena bagi semua benda lah yang kita tahu. Melainkan kalau dekat YouTube channel Fiza, Fiza akan share juga, tapi tak adalah terlampau detail. Sebab tak fair untuk orang yang bayar. Tapi tak tahu juga. Tengok atas kebaikan Fiza. Kalau korang banyak komen kat bawah, banyak support, banyak like, banyak subscribe, Fiza boleh share
Cuma beza kelas berbayar dengan kelas tak berbayar ni, kalau kelas tak berbayar macam kat YouTube, korang kena tengok lama-lama muka Fiza mengajar ni. Kalau macam kelas berbayar, dalam sehari je kan, mungkin dalam 3-4 jam awak dah dapat the output. Tapi still, kelas berbayar atau kelas tak berbayar, still lepas kelas awak kena practice juga. Practice, and then bila awak dah power pun sebenarnya, kalau awak tak pandai marketing pun tak jadi juga. So benda tu kena align, kena buat step by step, kena align. So untuk sesiapa yang bertanya Fiza, okay sekarang saya dah pandai buat balloon, dah pandai buat design, dah tahu nak print mana, nak beli balloon kat mana, apa semua dah tahu, macam mana colour palette yang cantik. So macam mana nak cari customer? So kalau macam yang kita tahu sekarang ni zaman TikTok. So memang dulu Fiza, dulu tak TikTok, dulu Fiza promote dekat WhatsApp, Facebook dengan Instagram. Sekarang ni social media yang paling powerful is TikTok. So korang boleh kalau ikut cara korang, Fiza tak habis cakap. Boleh kalau korang nak joget-joget, tapi pastikan joget-joget korang tu boleh bawa masuk sale. So korang kena buat something yang unik, something yang orang rasa dekat dengan korang, something yang buat brand decoration korang tu orang percaya. Macam Fiza rasa sekarang ramai orang contact Fiza, jumpa Fiza dekat TikTok sebab orang tahu ini orang untuk brand ni. So dia dah nampak brand owner ataupun dia dah nampak pekerja brand tu, so dia lebih trust kepada business tu lah, rather than kalau setakat brand je tapi tak tahu siapa yang buat. Maksudnya kalau macam Fiza banyak buat behind the scene of balloon decoration making tu lah. Maksudnya Fiza buat time lapse je. Ikut korang lah, ikut kreativiti korang nak buat macam mana. Tapi ada juga yang tak tunjukkan muka, tapi nak kena ketengahkan brand tu. Itu atas kreativiti korang sendiri. Korang kena banyak gali, kena banyak eksperimen, kalau malu Fiza tak tahu macam mana nak bantu korang. So korang kena ke depan sikit. Memang dunia sekarang ni korang kena ke depan sikit, baru korang boleh sukses lah dalam bisnes ni, Fiza rasa lah. This is just my personal opinion apa yang Fiza lalui selama 8 tahun ni. 8 tahun. So macam tu lah. So satu, korang kena practice, kena cari cikgu, antara cikgu YouTube macam Fiza ni ke ataupun cikgu personal, itu terpulang kepada korang. Lepas tu korang next step dia, last step, korang kena pandai marketing. Tunjukkan diri korang dan brand korang. Okay, itu. Lepas tu sebenarnya lepas marketing tu, maksudnya bila korang nak close order tu, masa korang nak close order pun korang kena tak adalah belajar, tapi bolehlah belajar cara nak ambil hati customer. Cara nak ambil hati customer sampai di close project. Banyak sebenarnya Fiza nak ajar korang ni. Tak apa, Fiza plan satu hari satu video. Nanti korang boleh khatam lah semua. Ataupun kalau korang nak shortcut, maksudnya mungkin semua benda ni korang dah tahu, korang nak tahu spesifik topik, just komen kat bawah. Boleh komen dekat YouTube Fiza ataupun boleh cari Fiza kat TikTok, komen kat situ. Mungkin Fiza tak reply dekat TikTok video, mungkin Fiza reply, tak tahu, tapi korang drop je komen apa benda yang korang nak. Nanti Fiza explain panjang-panjang, okay? Lepas tu Fiza nak tunjuk barang yang korang perlu, sebab ada juga kadang-kadang Fiza tengok korang beli benda yang tak perlu pun sebenarnya. Salah satu contoh, balloon sizer tu tak murah tau, dia mahal. Tapi Fiza tak guna pun sebenarnya, tak pernah guna. Pernah beli, pernah guna, tak pernah. Tak guna pun tak apa. And then benda tu Fiza rasa macam membazir. Balloon sizer tak perlu. Pump balloon mahal-mahal tak perlu.
Tak perlu sangat sebenarnya. Dia just macam extra function, benda timer apa semua. As a beginner korang tak perlu benda tu. Timer tu diperlukan bila korang nak buat size dia sama saja. Sama function dengan balloon sizer. So balloon sizer is a no-no. No need to buy. Kita boleh guna creativity kita untuk buat size balloon tu sama. Size balloon sama hanya untuk balloon arch je. Balloon opening kedai tu. Itu sahaja. Lagi yang benda mahal Fiza rasa tak apa, nanti kita explain further on that one. Fiza nak tahu apa yang korang nak tahu untuk dalam bisnes ni. Tutorial pun Fiza akan buat. Lebih banyak tutorial. Banyak gila tutorial Fiza nak buat. Lepas tu Fiza nak share pasal foam board. Fiza nak share pasal foam board tau. Apa benda yang korang kena take note untuk kalau korang nak buat decoration guna foam board. Sekejap. Ini foam board. Sekejap Fiza ambil. Ini foam board. Ini foam board frog. Korang nampak tak? Sini. Ini foam board. Lagi satu, instead of korang guna panel kayu sebab it's up to your preference nak guna panel kayu ke wrap banner, panel besi, wrap kain ke, itu pulang. Tapi Fiza tunjuk apa yang Fiza banyak guna setakat ni. Fiza guna backdrop tu foam board juga. Kejap. Ini foam board berlipat. Foam board ni kita boleh lipat-lipat tau. Nampak tak? Panjang ni. Sekejap. Ni foam board. Fiza akan explain banyak dan panjang pasal foam board ni. Okay, ni foam board arch. Boleh buat banyak pattern. Foam board. Nak tengok belakang? Ni panel foam board. Ni boleh lipat. Ada yang boleh lipat, ada yang tak boleh lipat. Okay, senang transport. Okay, banyak Fiza nak share dengan korang dekat channel Fiza ni nanti. Okay, so korang stay tune je. Brand balloon yang korang boleh dapat dekat Malaysia ke nak beli kat mana, so Fiza akan share. Okay, so Fiza sangat excited sebenarnya. Sangat-sangat excited. Oh, sambil makan So, jom support Fiza. Subscribe Fiza, komen banyak-banyak apa korang nak tengok. Fiza nak ajar balloon caviar balloon 5 inci yang panjang tu. Sebab setakat ni orang just buat 2, 4, 2, 4, 6, 8. So kita nak buat dia panjang. Balloon caviar. Fiza panggil balloon caviar sebab dia macam caviar lah. Okay. So kita jumpa next video. Fiza tengah push satu hari satu video YouTube yang panjang. So korang support Fiza, okay? Fiza memang suka buat video sebenarnya. Kalau korang tengok video-video lama Fiza, banyak je video. So Fiza nak buat video lebih banyak lagi. Okay? So that's all for now. Nak tengok topik apa korang komen. Selain yang Fiza dah plan dalam kepala ni lah. Komen, share. Like. Okay? Setakat tu saja untuk video ni. Nanti tunggu next video Fiza. Okay? Okay, bye. Bye balloons.